Today Yana akan buat popcorn. So apa yang Yana letak dalam popcorn ni adalah butter separuh, icing sugar, dan Yana guna popcorn instant yang triple butter dalamnya. So okey, popcorn aja kan dengan butter. So kita kacau-kacau sampai dia renyah. Dan Yana ada special benda yang Yana nak buat yang semua orang tak tahu, iaitu Yana akan campur dengan rasa original popcorn. Okay korang, so tunggukan sekejap lagi. Yana akan tunjuk kat korang kawan-kawan yang Yana dah siap. Tiba-tiba nak buat popcorn pula. Tengok macam, alright, kita try dulu tengok jadi ke tak jadi. Okay korang, nantikan sebentar lagi. Okay korang, so itu yang tadi yang dah campurkan gula-gula dia kat dalam gula ni. Okay, Wafter original. So yang dah campurkan kat dalam, dan kita tetap tunggu popcorn kita menjadi. Okay korang, so korang jangan buka api terbesar kalau tidak hangus. So kita kena sedangkan maybe kecil gitu. Bila dia menjadi, tak sabarnya nak try. Kita belajar hack di TikTok untuk buat popcorn. Okay, kalau korang suka, korang boleh bikin kat rumah sendiri. So anak-anak korang kan suka makan popcorn, why tak korang buat sendiri, betul tak? Cemat kawan-kawan. So dia tengah gini sampai dia punya gula semua dah matang. Korang kena kacau-kacau supaya popcorn dia tak tu. Okay, so korang dah subscribe, dah like, subscribe dan turn on notification korang ke belum? Share kat korang untuk follow Yana. Banyak lagi video Yana nak buat share dengan korang. So yang ni share video untuk Yana buat apa? Buat popcorn. Kita try tengok menjadi ke tak menjadi. So zaman sekarang ni banyak orang yang susah nak buat popcorn. So kita sama-sama try tengok menjadi ke tak. Ni khas ori daripada Yana tau. Maksudnya masak tak ada nak kena tunggu. Okay, so kita tunggu sekejap lagi. Alright korang. Okay korang, tengok popcorn Yana dah nak menjadi, dah pop. Tengok sampai berterabur 3 ketul. Dia sekarang tengah menyanyi pop kat dalam tu korang. Tak sabarnya nak merasai popcorn. Kalau miak-miak dia semua dah berterabur korang. Yana nak pegang. Relax sikit, kecilkan api. Sebab kita dah tahu kita kecilkan api jadi tak hangus dia. Korang kena ingat tau, lepas dia dah menjadi macam gini pop, korang kena kecilkan api supaya tak hangus. Kalau tidak hangus korang nak popcorn. So dah gitu korang biarkan kat dalam dia pop sampailah habis, sampai dia menjadi popcorn banyak. Okay, tak sabarnya nak makan. So dia betul sampai habis. So yang kat bawah tu dah tak sabar yang nak betul-betul makan kan. Tapi ada yang menjadi lagi, jadi kita nak tunggu sampai dia menjadi betul-betul. Tengok kan, ada yang menjadi. So kita akan tunggu sekejap lagi. Okay, dah siap nak tunjuk korang. Okay korang, ni hasil dia dah menjadi. Nanti kita makan. Okay, bye.